Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pesyarah Dr. Hairul Faizi bin Luqman dan rakan-rakan seperjuangan. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan kajian tindakan dalam pendidikan yang bertajuk Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Kumpulan dalam meningkatkan penguasaan murid tingkatan 1 bagi topik fotosintesis. Ahli Kumpulan 8 terdiri daripada Nur Atika binti Roslan, P163950, Amira Syakira binti Ahmad Fauzi, P163084, Nur Syafinas binti Abu Hashim, P164076, Nur Syamira binti Yusri, P164617 dan Nurin Syahmina Farisha binti Ramli, P164593. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurin Syahmina Farisha binti Ramli akan meneruskan pembentangan ini pada bahagian refleksi awal. Saya ataupun pengkaji merupakan seorang guru sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar di Kedah. Pengalaman saya mengajar dalam bidang ini ialah selama 15 tahun. Namun begitu, ini merupakan kali pertama saya ditugaskan untuk mengajar subjek sains di tingkatan 1, terutamanya kelas Rafflesia. Oleh itu, saya menghadapi sedikit cabaran untuk memahami tahap penguasaan murid tingkatan 1, terutamanya dalam subtopik fotosintesis ini. Melalui pemerhatian saya, secara umum didapati bahawa seramai 10 orang murid mengalami masalah dalam topik ini. Jadi antara masalah yang mereka hadapi ialah mereka kurang memahami proses fotosintesis secara jelas, terutamanya dari segi keperluan dan hasil fotosintesis. Hasil semakan latihan dan lembaran kerja, didapati bahawa mereka tidak menjawab bagi soalan fotosintesis ini, tetapi bagi subtopik lain, mereka menjawab. Selain itu, hasil temu bual yang dijalankan oleh saya terhadap murid tingkatan 1 Rafflesia ini didapati bahawa sebahagian murid masih keliru dengan keperluan fotosintesis. Sebahagian yang lain menyatakan bahawa topik ini sukar untuk difahami. Jadi kita boleh tengok jawapan yang dinyatakan oleh murid 2 dan murid 4. Melalui hasil pemerhatian saya, didapati bahawa seramai 6 orang murid Rafflesia telah memperolehi markah yang rendah ketika diberikan soalan berkaitan dengan fotosintesis ini. Isu seterusnya ialah didapati bahawa murid tidak dapat menyatakan hasil fotosintesis dengan tepat. Hasil temu bual yang dijalankan didapati bahawa murid hanya mengetahui oksigen sebagai hasil fotosintesis sahaja, tetapi mereka kurang pasti tentang penghasilan glukosa ataupun makanan. Selain itu, hasil semakan latihan yang diberikan ketika PDPC telah menunjukkan beberapa murid memberikan jawapan yang tidak lengkap tentang subtopik fotosintesis ini. Secara keseluruhannya, refleksi awal ini menunjukkan bahawa murid, terutamanya 10 orang murid ini, masih mempunyai masalah berkaitan dengan subtopik fotosintesis ini. Oleh itu, kaedah pengajaran yang lebih menarik dan berkesan akan dijalankan oleh saya untuk meningkatkan kefahaman mereka berkaitan subtopik ini. Antara yang saya akan jalankan ialah intervensi berkaitan dengan Smart Leaf Interactive Station dan mini fotosintesis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif umum kajian ini dilakukan adalah untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap proses fotosintesis dalam subjek sains. Manakala objektif khusus kajian ini adalah, yang pertama, murid dapat memahami proses fotosintesis dengan jelas, terutamanya dari segi keperluan dan hasil fotosintesis menggunakan intervensi Smart Leaf Interactive Station dan mini fotosintesis.
Yang kedua ialah murid dapat menyatakan hasil fotosintesis menggunakan intervensi Smart Leaf Interactive Station dan mini fotosintesis. Fokus kajian ini dilakukan, murid kurang memahami konsep asas fotosintesis, murid keliru tentang keperluan dan hasil fotosintesis, murid cenderung menghafal tanpa memahami proses fotosintesis dan intervensi interaktif digunakan untuk membantu murid memahami topik dengan lebih jelas. Seterusnya, saya Amir Syakira binti Ahmad Fauzi akan membentangkan tentang sasaran dan juga subjek kajian di mana sasaran kajian ini berfokuskan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap pemahaman mereka tentang proses fotosintesis, khususnya memahami keperluan fotosintesis dan mengenal pasti hasil daripada proses fotosintesis tersebut. Dan kajian ini bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran ini lebih mudah, lebih seronok dan juga lebih berkesan melalui penggunaan intervensi yang bersifat interaktif. Dan sasaran kajian ini melibatkan 10 orang murid tingkatan 1 Rafflesia yang dikenal pasti mengalami kesukaran untuk memahami subtopik fotosintesis. Dan pemilihan murid ini dibuat berdasarkan pencapaian mereka dalam ujian dan latihan serta hasil pemerhatian daripada guru dan juga temu bual yang dijalankan oleh guru di dalam kelas, dan mereka didapati memahami tahap pemahaman yang masih rendah. Dan guru ingin membantu mengatasi masalah ini dan pengkaji telah menggunakan 2 intervensi di dalam kajian ini, iaitu Smart Leaf Interaction dan juga mini fotosintesis. Dilakukan supaya murid dapat memahami proses fotosintesis dengan lebih mudah dan membantu meningkatkan kefahaman murid dan juga memberikan idea inovatif kepada pendidik dalam pengajaran sains dan subtopik ini. Dalam pelaksanaan kajian ini, pekaji telah memilih 2 intervensi yang dilihat bersesuaian, iaitu intervensi yang pertama adalah Smart Leaf Interactive Station dan intervensi yang kedua adalah mini fotosintesis. Seterusnya, Smart Leaf Interactive Station dipilih sebagai cadangan intervensi yang pertama ialah dengan 2 tujuan, iaitu untuk memberi kefahaman kepada murid bagaimana proses fotosintesis ini berlaku. Hal ini kerana apabila guru memberikan poster keratan rentas daun yang kosong kepada murid, mereka dapat memberikan lebih gambaran yang jelas tentang bagaimana proses fotosintesis berlaku dengan kaedah yang akan diterangkan. Seterusnya, untuk tujuan yang kedua iaitu melalui aktiviti ini, murid dapat melihat dengan lebih jelas setiap proses yang dijalankan. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan intervensi yang pertama iaitu Smart Leaf Interactive Station. Pada langkah 1 ini iaitu penyedia Smart Map di mana guru akan menyediakan 1 keratan rentas daun yang kosong tanpa label dan juga 5 kad token yang berbeza di mana setiap kad tersebut mewakili air biru, hijau glukos ataupun makanan, kelabu karbon dioksida, oranye matahari dan oksigen berwarna putih. Seterusnya, pada langkah kedua iaitu simulasi kilang makanan. Pada langkah ini, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan akan diberi tugasan sebagai ejen pembekal makanan ataupun bahan. Murid perlu menampal kad token pada bahagian yang betul mengikut proses. Seterusnya, langkah yang terakhir ialah perbentangan. Pada langkah ketiga ini, guru akan meminta setiap kumpulan untuk menghantar wakil ke hadapan bagi membentangkan kembali kefahaman yang mereka dapat tentang tugasan hari ini. Aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan murid kerana mereka perlu membentangkan hasil tugasan mereka mengikut kreativiti. Secara tidak langsung, guru dapat menguji kefahaman murid melalui aktiviti pembentangan dan mengukur tahap kefahaman mereka. Dalam pelaksanaan intervensi yang kedua, iaitu mini fotosintesis, ianya dilihat dapat membantu murid memahami proses berlakunya fotosintesis, meningkatkan jaringan kolaborasi dalam kumpulan, menarik minat murid dalam sesi pembelajaran dan menguji tahap kefahaman murid. Langkah pelaksanaan aktiviti mini fotosintesis akan merangkumi 5 langkah, iaitu langkah yang pertama di mana guru akan membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan kecil akan terdiri daripada murid-murid dalam kalangan lelaki dan juga perempuan.
Guru akan memberi penerangan ringkas kepada murid-murid berkaitan dengan perjalanan aktiviti mini fotosintesis. Guru akan menjelaskan kepada murid-murid berkaitan dengan objektif aktiviti pelaksanaan mini fotosintesis ini kepada murid-murid bagi memastikan tahap keberkesanan dan juga pemahaman murid-murid sepanjang aktiviti ini dijalankan. Bagi langkah yang kedua, di mana guru akan mengedar kertas semajung dan juga pen marker kepada murid-murid untuk membina diagram mini fotosintesis. Dalam pembinaan diagram ini, guru akan memberi penerangan kepada murid di mana proses fotosintesis akan bermula daripada bahan yang diperlukan seperti cahaya matahari, karbon dioksida, air dan juga klorofil dan juga hasil daripada fotosintesis iaitu glukosa dalam penghasilan makanan dan juga membebaskan gas oksigen ke udara. Murid-murid akan diberi masa selama 5 minit untuk mencari isi penting dalam menghasilkan diagram mini fotosintesis tersebut. Seterusnya, bagi langkah yang ketiga, di mana sepanjang aktiviti mini fotosintesis ini dijalankan, guru akan membimbing murid-murid dan memberi penerangan ringkas kepada murid-murid, iaitu fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau, alga, bakteria akan menukar cahaya matahari kepada tenaga kimia. Murid-murid akan diberi masa untuk berbincang bersama ahli kumpulan dan membina diagram lengkap mini fotosintesis sebelum dibentangkan di hadapan kelas. Pada langkah yang keempat, di mana wakil kumpulan akan membentangkan hasil lengkap diagram mini fotosintesis yang telah dihasilkan sepanjang aktiviti ini. Murid akan membentangkan proses berlakunya fotosintesis mengikut tahap kefahaman mereka. Pembentangan ini akan melibatkan ataupun akan diberi ruang kepada murid untuk menerangkan peringkat proses fotosintesis melalui penyerapan cahaya, fotolis air, penghasilan makanan dan juga pembebasan oksigen. Melalui sesi pembentangan ini, guru akan membuat pemerhatian bagi menilai tahap penguasaan murid-murid, tahap keyakinan murid dan juga penglibatan murid sepanjang aktiviti ini dijalankan. Bagi langkah yang terakhir iaitu langkah yang kelima, di mana guru akan menjalankan sesi mini kuis secara berkumpulan bagi mengukuhkan lagi tahap kefahaman murid-murid bagi topik fotosintesis. Antara soalan-soalan kuis yang akan dikemukakan oleh guru sepanjang sesi kuis ini dijalankan adalah berkaitan dengan bahan fotosintesis, hasil fotosintesis dan juga kepentingan fotosintesis. Antara soalan-soalan yang akan dikemukakan seperti apakah bahan utama yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Yang kedua adalah apakah nama pigmen hijau pada daun yang berfungsi menyerap cahaya matahari. Dan soalan yang ketiga adalah apakah kepentingan proses fotosintesis dalam kehidupan seharian.